Dr. Muzir, Dr. Muzir, salam nombor. Jadi malam ni kita di Padang Futsal Bandar Seri Indah. Kita ada perlawanan di antara Santai FC bertemu dengan Queen Hill Futsal Team. Sahabat-sahabat anak muda, kita ada perlawanan futsal dan kita datang untuk meraihkan dan berkenal-kenalan dan salam-salaman dan kita bersilaturahim lah dengan sahabat-sahabat kita, dan kita doakan terus kuat bersukan dan terus sihat tubuh badan, insya-Allah. Terima kasih atas jemputan pada malam ni. Alhamdulillah ramai kita pada malam ni, insya-Allah, sambil berkenalan-kenalan lah dengan sahabat-sahabat. Sebenarnya malam ni mengkongsi satu pepatah Arab, akal yang sihat tu pada tubuh badan yang sihat. Jadi malam ni kita main futsal, kita meraihkan gaya hidup yang sihat lah. Alhamdulillah kita muda-muda ni kita sudah amalkan gaya hidup yang sihat. InsyaAllah badan yang sihat, akal pun akan cerdas, akal pun yang akan orang kata apa, sentiasa sehat. Dan insyaAllah dia akan membawa kepada bila mana kita berusia nanti, insyaAllah kita akan lebih sehat dan terhindar daripada penyakit-penyakit kronik lah. Mudah-mudahan kita teruskan orang kata apa, program beginilah, aktiviti begini. InsyaAllah badan pun akan sihat, otak pun akan cerdas, insyaAllah ya. Aduh sudah jangan begitulah bah. Dulu ku indah labas rupa itu, dikanya takut melihat abang sering berarama itu.